Masa tu miskin sebenarnya. Masa tu saya, suami dua-dua baru pensyarah muda. Pensyarah muda, anak masuk 3 orang. Attitude balance ni, dia adalah while you are structured and planning, there are things out of our control. Sampai dekat sana, kita terkejut. Mereka sangat terbuka dan menerima kita. Bila saya recall balik, peliknya saya tak ada rasa nak give up Rasul. Postgraduate ni, stres, nak give up ni perkara biasa. Perkara biasa. Macam mana Datuk Doktor seimbangkan dengan maybe Datuk Doktor boleh explain dengan a bit detail macam mana Datuk Doktor seimbangkan masa dengan nak pergi ONG, dengan masuk OT, dengan family, dengan ni kan. Memang husband is a very good pillar lah, tapi diri sendiri macam mana? Macam saya ada anak sendiri kan, macam mana kita nak terangkan dekat anak tu saya nak kerja, macam mana nak seimbangkan tu so that we don't miss out in anything else. Okay, this is balancing lah. Macam juga cakap tadi lah, yang jongkang-jongkit tu, kita di tengah. Okay, macam saya, saya bila saya dah buat, saya buat keputusan untuk pergi preclinical sebab husband saya di clinical. So saya cari satu jabatan yang tak ada on call. Sebab tu saya selalu nasihatkan, kalau dua-dua nak buat clinical mungkin susah, tapi boleh juga berjaya. Ada je couple yang berjaya, tak ada masalah. Tapi since saya dah Allah bagi tahu, dah macam dah bagi, bukanlah Allah akan bagi warning, Allah sedarkan saya, dah bagi petunjuk. Janganlah nak buat juga, nak pergi juga ke situ. Kalau Allah bagi petunjuk mesti ada sebab dia. Allah sayang kat kita kan. So dah bila saya buat preclinical, saya tak ada on call. So itu dah banyak sangat dah kemudahan saya. So and saya boleh plan saya punya penyelidikan di waktu office hours. Kalau saya perlu pergi malam yang husband saya tak on call. Dia. Kalau kebetulan juga kami dua-dua sibuk, itulah dia. Kita post dekat mak bapak kita. Mak bapak sihat dan alhamdulillah. Mak dengan abah memang tak pernah kata tak boleh. They are the most welcome parents. Mereka dua masih ada lagi, umur 85, 86 sekarang. And still, kalau macam pergi conference, sebelum saya pencen hari tu, kalau pergi conference, saya dengan suami kena pergi the same conference, because my husband pun buat tissue engineering juga, tapi di private practice. So anak-anak mak abah lah jaga. So that's why how you manage the feel tu. First the feel tu boleh tak, sesuai tak dengan kehidupan you. Satu. Kedua, family support. So daripada husband, family. Ya, mak, abah, mak mertua, ayah mertua, dan mungkin ada adik-beradik, uncles, kalaulah mereka sibuk. So that's how I balance. And then satu lagi yang sangat penting, teamwork. Untuk saya, untuk kita dalam bidang penyelidikan, it's never I. When you present your result, ingat, when you present your result, it's never my result. It's our result. True. Us. Our. Never I. Ingat. Sebab you tak boleh buat research seorang. It's always teamwork. And I delegate. Okay? Kita delegate. Sebab kita tahu pensyarah-pensyarah lain pun ada kebolehan. And then kita tahu anak-anak murid kita pun sebenarnya ada banyak kebolehan-kebolehan yang kita kena identify. And kita boleh delegate kat mereka. Betul. Sebab postgraduate ni, ingat, this is not undergraduate. This is postgraduate. Minda mereka dah mature. Betul. Okay, so kita dah sembang pasal keseimbangan hidup, macam mana nak seimbangkan kerja semua. So sekarang kita nak tengok daripada sudut lain pula.
Okay. Dunia akademik dan pendidikan. Liana kalau boleh nak tambah sikit yang tu. Boleh. Semua tu tadi memang saya totally agree. Cumanya satu lagi, kita kena fokus ya. Maknanya kita buat tu dulu. Buat sehabis baik. Jangan campur tadilah. Buat ini ingat yang tu, buat yang tu ingat yang ni. Dia jadi tak ni. Yang kedua, you kena includekan orang yang important ni dalam hidup you sampai dia orang rasa proud of you. You know, and of course bila husband you, I'm sure Dr. Amidin so proud of Prof Ruzima. Macam juga husband saya, dia proud. Ada orang dia rasa wife dia punya achievement tu macam dia punya liability tau. Dia rasa nanti orang tak pandang. Dia not my husband, not our husband. They are so secure, they are so proud of us. Satu lagi, kena buat anak-anak kita proud of kita dulu. You know? Umi memang kalau boleh nak duduk kat rumah je. That is the best time dengan anak-anak. Especially bila dia 4 tahun, dia akan tarik kain kita kan, tak bagi kita pergi kerja. Kita, Umi kena pergi kerja, Umi doktor. Umi kena tengok patient Umi kat hospital. Umi tak boleh bawa patient Umi balik rumah. Tapi this is the time yang kita bawa anak-anak kita to work tu untuk tengok apa kita buat. And they are so proud of you. So that every time you pergi kerja tu, dia orang nampak proud of you. Tu penting tau. Bukannya kan dia. So termasuklah kita punya mak ayah kita, adik-beradik kita, ipar dua kita, kakak ipar kita. So dia tak gosip belakang kita. Kan? Ini untuk macam okey, untuk apa postgrad yang dah berkahwinkan lah kan. Untuk itu apa dia punya, kita punya tanggungjawab daripada suami atau isteri kan. What about postgrad students yang tak kahwin lagi, yang masih single? So ada masalah macam ni semua. Apa nasihat yang Datuk Doktor boleh bagi pada diorang? Apa what can they do kalau diorang rasa burn out kan, lagi-lagi diorang duduk jauh daripada family diorang duduk sini kan. So apa yang diorang boleh nasihat yang Datuk Doktor boleh bagi? Okay, satu, Dr. Hal tak pernah alami training while I'm single, so I cannot macam pandai-pandai gitu kan. Cumanya agaknya single ni pada pandangan Dr. Hal lah, if I'm single kan during my training tu agaknya I wouldn't be like this. So I needed to be in that training as a wife, looking after my small kids. That's why I jadi macam ni. Tapi agaknya kalau nak make full use of that, since you tak ada yang tadi tu, nak balance up tu tak payah susah sangat. Tapi maybe you have to give more of yourself to others instead of just me, myself, I and mine. Sebabnya yang itu buatkan you rasa sesak dada tau. We all yang ada family ni, memanglah you all tengok pun kalau kabut lah kan. Tapi every time kita balik, tengok muka anak, tengok muka suami, dia dah, you know, dia boleh tampung tu. Kan? Jadi yang mungkin kalau orang yang tidak berkeluarga, mungkin tak ada yang itu. So why don't you just give yourself away? Maksud I, be less selfish. Maknanya, I don't know. I'm not trying to say you all selfish. Tak tahu. Tapi agaknya tendensi untuk lebih fikir pasal diri sendiri tu mungkin boleh berlaku bila you tak payah nak juggle semua benda ni. Kan? So mungkin banyak juga tolong kawan-kawan yang tengah struggling tu juga kan. Paling senang kan Kak Haji. Agaknya ambil lah sikit call tu kalau nampak kan ada kawan tengah struggling tu. Maybe that's your service untuk tolong dia dan sama-sama pass this training kan. Jadi and then sambil you tolong kawan you yang struggle dengan anak, dengan ipar dua dia ni, Allah bagi you ni lapang ni you punya projek semua jadi kan. And then belajar pun mudah. Sebab kita percaya kalau kita mudahkan orang, Allah akan mudahkan kita. Wallahualam. That might not be fair. I'm sorry sangat. Tapi because I said lah, I tak pernah go through training ni as a single person. Saya pun tak pernah juga. Tapi my sister is single and dia buat PhD. Actually dia banyak sangat kerja lain yang dia buat. My sister ni aktif dengan NGO. So dia sangat terlibat sana sini, pergi sana, orang asli sana, orang asli sini. And tapi alhamdulillah dia boleh juga. Apa-apa on yang dia top tengah of buat apa tu. Tapi sebenarnya orang single ni kadang-kadang dia lagi banyak komitmen lain daripada kita. Okay, alhamdulillah. Kita tak tahu. Alhamdulillah kalau macam tu. Yang kita risau ni kalau dia just to dia untuk themselves saja kan. Tapi saya rasa nak salahkan you feel because you're single tak boleh lah. Tak boleh. Tak boleh. Sebab generasi ni macam you are generasi Z ya? Z ke? All millennials. Y ni lagi kot. Y kot. So, Y lagi kot. Okay. Yang terbaru ni dia sangat rapuh lah. Dia sangat rapuh. So dia lebih
That's why saya kata supervisor ni saya sangat suka kalau pelajar ni diberi peluang pilih supervisor mereka. Mungkin diberi dulu, kalau tak kena diberi peluang untuk memilih. Sebab kita tak ada sangat macam tu di UKM. Tapi adalah juga kes-kes yang pelajar mencari supervisor lain. Tapi susah. So memang supervisor memang mainkan peranan yang pada saya untuk PhD. And then tadi teringat yang Ha cakap bagi keluarga tahu. Saya ingat bila saya menang my first gold medal dekat Expo Science and Technology, masa tu kita terima seorang-seorang lah dekat tu dengan team kita, our first gold medal. Saya bawa gold medal tu and I took a picture with my husband, the gold medal dengan my husband, then my children masa tu dalam stroller, as my third son dalam stroller. Everyone, I took a picture of each one of them with the gold medal. Because to me, it's such an achievement. My team punya achievement. And I want them to know, ni mak kerja kuat-kuat ni. This is my achievement. And until now, I still have those pictures, my first gold medal. And after that, Alhamdulillah. Banyak betul. Alhamdulillah. Banyak. And when dia dah besar sikit, I bawa pergi expo. Dia dah faham, I bawa pergi expo. And ada masa yang I naik sama dengan dia orang ambil medal tu. Dia nak podcast ni kena ada tisu. Kena ada actually tisu. Ada tisu, tapi dia orang tahu I yang cengeng sebenarnya. Thank you. So I rasa macam Ha cakap tu, kita mesti tunjuk dekat keluarga kita, dekat suami, anak-anak, mak ayah, share the little pengorbanan thing mereka tu berbaloi. Inilah hasil dia. And I've got 2 wonderful supervisor, Prof. Nabisha and Arwah Datuk Khalid Kadir. And mereka tu 2 ni tak pernah lekang daripada doa saya. So, and then they taught me how to fish. And I'm fishing by myself. That's why jangan bagi ikan kat orang. Bagi pancing. Betul. Ya, kan senang nak pancing. Saya pergi pancing ikan dengan my son and my husband. My daughter tak suka pancing ikan. I saja purposely pergi because I want to know apa seronok sangat ni. Tak seronok, tapi kesabaran menunggu tu. So, that's why lah Datuk Khalid Kadir dengan Prof. Nabisha taught me how to fish. And I'm fishing. And itulah, hargai. Bila you dapat sesuatu, hargai. And masa syarahan perdana, I got my parents to come. They cried. It was a tribute to them. So, Alhamdulillah. Oh, okay. I didn't expect this. I didn't expect this too. Namanya suara kan, suara Siswaza. Inilah dia suara dia. So kalau untuk yang dah berkahwin, our husband, our wife, isteri dan suami lah kita punya pillar kan. Dan untuk yang mana single tu ibu bapa lah pillar kita. So apa yang kita buat semua tu kita tujukan untuk ibu bapa, untuk suami isteri, untuk anak-anak. So itulah mungkin cara kita nak bergerak ke hadapan. Kan? Even yang berkahwin, ibu bapa is still very important. Of course. It's very important. Kan? Seorang patient saya bagi cushion macam tu dan letak kat situ, thank you Dr. Halina. Dia embroidered lah. Lepas tu benda tu dah lusuh. Jadi saya ingat saya nak simpannya dalam store. Mak saya kata tak, mak nak. Malam-malam dia tidur dia peluk tu. Jadi saya dah tak rasa apa sangat, tapi dia sangat kan? Itu anak dia kan. Itulah antara yang menjadi doa kita tu kan. Okay, so kita tarik balik kalau kita nak tengok daripada sudut yang lebih besar lah kan, daripada segi pendidikan, akademik semua kan. Apa Datuk rasa paling penting untuk diubah dalam ekosistem akademik atau penyelidikan dekat Malaysia ni? Khususnya lebih untuk sokong postgrad student, kita punya mental health for these students. Okay, dari aspek penyelidikan lah. Okay, pendidikan. Macam tadi saya portray, tak semua research tu senang-senang je. Okay. Saya rasa dekat fakulti ni kita patut buka makmal kita 24 jam.
kita patut buka library kita 24 jam. Macam tempat-tempat yang saya pergi tu, di Baker's Institute yang affiliated dengan Monash, di Harvard Medical School, is 24 hours. Kalau you tak boleh sempat pergi siang, you pergi malam. So you 24 hours. Saya sarankan buka lab 24 hours, buka library 24 hours, even patent office di Harvard Medical School buka 24 hours. You dapat sesuatu, call the patent office. Start patent it. 24 hours. Yeah, patent it. Because you tak nak kalah daripada orang. And then cukup je data. Publish it. Send tomorrow, tonight. Jangan balik semua orang. 4 orang tulis paper tu, besok nak submit. Kita tak ada tunggu-tunggu besok minggu depan nak kena workshop dululah. Nak kena manuscript writing workshop. Tak ada. No. It's 24 hours. Dia macam factory lah. Dia macam factory. It's 24 hours. And masa saya jadi ketua jabatan, masa saya tubuhkan pusat kejuruteraan tisu, saya actually benarkan. Tapi saya kena dapatkan surat daripada pengawal. Saya benarkan student saya datang lab 24 jam. And they come. Ada yang bawa mak ayah, teman. Ada yang bawa adik, abang, teman. Sebab takut ada kata ada hantu lah, apalah kan. Macam-macam lah kat hospital ni. Tapi dia datang. Because I know kadang-kadang siang dia kena bawa mak dia pergi follow up. Dia kena pergi bawa bapak dia pergi dialisis. It's okay. To me, it's okay. Saya tak strict daripada segitu. Pada saya, result based. It's result based. Because every Thursday, I want to see results. You do it by hook or by crook. So saya nak result. So saya nak ubah ekosistem tu, saya sarankan ubah kepada semua 24 hours. And then satu lagi, mentor lah tadi saya kata, atau supervisor. Kalau tak sesuai, saya harap fakulti boleh benarkan tukar tanpa tukar subject matter. Sebab kadang-kadang you dah halfway kan, sayang nak tukar subject matter. Sebab saya ada kawan seorang, dia dah final year PhD dekat UK, supervisor dia meninggal dunia. And bila supervisor baru ambil dia suruh start semula. That's bad. So he came back. He came back without the PhD. Dia buat PhD kat Malaysia. So saya rasa ini semua kena beri perhatian. And then jika berlaku sesuatu trauma pada pelajar, mesti fokus. Macam kita ada pelajar yang kematian anak, macam tadi kan, kena beri kelonggaran. Beri semester break. Ni tak, 2 minggu datang balik kerja. Cannot, but Harina different. She can work after 2 weeks, but not everybody. Bagi masa kelonggaran. So saya nak sarankan, jangan ada maksimum penangguhan semester. Kalau perlu tangguh semester, beri pelajar tu tangguh semester. Ada sebab dia nak tangguh semester. Jangan ada maksimum, especially for PhD, maksimum graduate tu. Betul. Tak apa, bagilah. Macam kat Harvard kadang-kadang 10 tahun. Kat 10 tahun, ada dengan saya seorang Taiwanese. 10 tahun baru dia dapat PhD. Sebab dia pergi operation jaw, he has some problem, facial problem. So break semester, tapi tiap-tiap malam ada je kat lab. So saya rasa kita tak boleh strict sangat dengan postgraduate. Postgraduate ni dia kena balance so many things. Yeah, so kena macam itulah. Okay. Datuk Doktor pula macam mana? Kita banyak dengar tentang inclusivity dan juga meraihkan kepelbagaian yang kita ada ni. And kalau saya rasa kita punya program siswaza kita kena lebih learner centered. Maknanya kita tengok macam mana learner kita tu, rather than one size fit all, yang lebih merupakan macam the program center. Program ni kena macam ni je. So orang lain kena actually kan. Kalau macam tu kita akan berhadapan dengan banyak kesukaran ni sebab lain orang lain. So perlu lebih keanjalan. Pada saya lebih personalize tadi lah. Kita tailor made kepada learner kita tu. Kita kena ada lebih banyak pilihan laluan kerjaya untuk latihan kepakaran kita ni. Maknanya tanpa membuat kompromi kepada kualiti latihan. Mungkin kalau untuk clinical tak boleh sampai 10 tahun lah. Ya, tapi kita punya trainee yang tak boleh habiskan dia punya research dia ya tentang, dan dia mungkin tak faham kenapa research penting. Sebabnya of course hari ni kita kena evidence based dalam nak kita buat kita punya clinical reasoning,
So yang untuk tu dia kena ada disiplin tu. Dia kena tahu apa dia scooping review, scooping analysis. Dia kena tahu apa dia meta-analysis. Dia kena tahu kalau nak buat research ni macam mana. Sebab dia kena baca all those article and decide apa sebenarnya treatment yang paling baik kan. So dia kena ada background tu. So pada saya ini akan menyebabkan pelajar ni lebih orang kata supported untuk menguruskan dia punya keluarga, dia punya sumber manusia yang efisien. Otherwise we are losing this very highly potential talents just because kita ada satu size saja untuk fit everyone. Jadi oleh sebab tu saya rasa khususnya untuk birokrasi kita kena lebih orang kata melihat kepada aspek keanjalan tu, flexibility. Tadilah 24 hours punya lab kan. Itu untuk macam yang 10 tahun tu maybe clinical tak boleh lah. Tapi macam PhD ni saya rasa loose lah. Saya pun nak buat PhD lah macam ni. Because some people are late bloomers. Some people dia tak boleh mula-mula. Lepas tu start ada award. Mana tahu menang Nobel laureate. We don't know. Betul. Sebab dah banyak kali sangat pergi lab. So ini ini boleh menunjukkan betapa pentingnya kita memperkukuhkan ekosistem akademik lah untuk kesejahteraan pelajar. Dan bila kita cakap pasal masa depan lah pula kan Datuk Doktor, kita tentu fikir tentang generasi penyelidik muda yang bakal mewarisi lah dunia akademik ni kan. So boleh Datuk Doktor share sikit apa 3 pegangan hidup dan prinsip untuk bimbing penyelidik muda ni? Okey, untuk penyelidik muda saya lebih fokus pada masters PhD, masters preclinical dengan PhD preclinical ni. Okey, macam ni Kadang-kadang you memang tak boleh pilih supervisor you. Sebab supervisor tu dah ada grant. So, you cuba sedaya upaya, fokus, sukakan projek tu. Put everything, segala-galanya yang you ada pada projek tu. Cuba sedaya upaya. Tapi kalau dah cuba, memang tak boleh lah pergi dengan projek tu. Tak, susah nak bangun pagi pergi lab. Macam tak, kaki tu dah macam kena ikat dengan batu. Then minta tukar. Kalau tidak, cuba dan cuba. Because you dah diberi peluang. Itu satu. Try. Try your best. Sebab you tak boleh dapat apa yang you suka je all the time. Kita boleh dapat sesuatu, kita boleh cuba menyukai benda itu. Okay, itu satu. Cuba. Okay, kedua, remember bila you buat sesuatu research tu, mungkin hasil tu tidak boleh ditranslate kepada rawatan lagi. Ada lama lagi. Mungkin 10, 20, 30 tahun, 50 tahun. Tapi ingat, you adalah satu titik dalam perjalanan untuk mendapatkan rawatan terbaru. Atau mendapatkan investigation terbaru. Anything. Remember, you are there. Somewhere there. To achieve something big. Remember that. Postgraduate student. Remember, I always tell my postgraduate student, although you bukan yang cipta yang akhir nanti, tapi you dah dalam perjalanan itu. Okay? So, take pride. Take pride with what you do. And then nombor 3, passion. You kena ada passion. Try to get that passion. Kalau you kata bukan, tak boleh, change. Tapi daripada saya tengok student saya, daripada pelajar-pelajar PhD, memang kadang-kadang susah mula-mula. Tapi bila dia dah buat, and then dia dah proud, dia dah jadi pride doing it, dia tahu yang finally I can cure this. Macam fuel lah. Macam fuel. Okay, I love doing this. Hari-hari nak bangun tengok sel dia. Tak sabar nak bercakap dengan sel dia dalam incubator. I don't understand that. Because to them, I always tell my students, they are like your patient. Yeah, right. They are alive. They divide. Betul. Yeah, they don't see the actual patient macam Halina. Like some of you. But these are your patient. You need to treat them. Betul. Prinsip yang bagus untuk doktor pula. Okey, 3 pegangan ni dia akan lead kepada carta ahli ketahanan. So 3 prinsip ni. Pertama, memang jelas tentang niat dan objektif. Kenapa you nak buat semua benda ni? Innamal a'malu binniat. Nak jadi pakar ni, nak jadi apa saja pun, sebab kita nak merealisasikan pengabdian kita pada Allah dengan cara menjadi khalifah di atas muka bumi ni. You tak boleh jadi khalifah tau unless
you jadi pakar dalam bidang you. Kan? Dan itu satu. Kedua, ini penting. Banyak masalah kita adalah sebab jangkaan kita atau expectation kita yang tak match reality. Okay? So kita kena sesuaikan kita punya expectation on ourselves dengan reality dan kemampuan kita. Pepatah Melayu kata ukur baju di badan sendiri. You might want to do this. Tadi Prof. Zimah dia tunjukkan kan, memang ingat nak buat pediatrik. Tetapi rupanya mungkin she's not cut out for that. Now we know she is cut out to be this. Cuba masa hari tu dia mungkin buat juga pediatri, and then akhirnya jadi ahli. Dia tak jadi macam ni, kita kehilangan, so takkan dapat seorang profesor macam ni kan. So yang ni penting, tapi ni painful sebab kita memang nak yang ni kan tapi sebenarnya realitinya tak begitu. Sebab kalau kita duk asyik jangkaan kita kat sini, reality kat sini, that gap is called disappointment atau kekecewaan. Okay? So macam mana nak kurangkan ni? So kita mungkin dulu tinggi sikit, tapi sebenarnya kita kat sini je. So mungkin turunkan sikit, naikkan sikit potensi kita. So akhirnya gap itu menjadi jangkaan kita, expectation tu relate dengan reality. So itu menjadi cita-cita dan wawasan masa depan. Dan dia boleh kita pegang. So itu boleh orang kata mengurangkan kekecewaan pada diri sendiri ni. Yang itu tu yang susah sangat, nak kena healing tak habis-habis tu kan, depressed lah, anxious lah kan. Okay. Yang ketiga, sebenarnya kita tak sebut lagi ni walaupun kita kata ketahanan minda, ketahanan resilient ni sebenarnya is a mixture of at least 3 things. Satu adalah kerangka fikir or your mindset. Okay? Saya mungkin nak minta izin pada Prof. Zimah tentang yang lepas dia fail yang part 1 tu, dia rasa depressed sangat tu, that is actually coming from fixed mindset. Satu kerangka fikir yang tertutup, terbelenggu, macam tak ada benda lain lah gitu. Tetapi sebenarnya bila dia flip, dia jadi kerangka fikir yang bercambah. Itu adalah first step untuk ketahanan. Otherwise you are always that victim mindset, your loser mindset kan. Memanglah I pegang apa je pun tak jadi macam tu. So depressed lah. Okay. Kedua, dia emotional intelligence. Kita tak panggil intelligence sekarang ni, kita panggil emotional agility. Agility ni ketangkasan Kalau of course emotion kita taklah happy all the time. Kita manic pun ada depressed juga kan. So naik turun tu, you are very agile, Kalau nak tengah naik tu, you tahu. You have to, janganlah seronok sangat. Kita orang tua, jangan suka-suka sangat. Nanti kan nangis kan. Betul tu. And that requires emotional agility. You don't talk about emotional intelligence nowadays. It's agility. And agility ni kalau you tengok penulis dia, Susan Phillips ke apa dia kata agility ni is when you sebenarnya tailorkan dengan your value. Kan? Emotion kita sebenarnya lebih calm, lebih stabil bila kita dekat dan selari dengan nilai kita. Itu satu. Dan ketiga, mesti ada spiritual strength, kekentalan rohani. Semua ni akan build up kepada ketahanan atau resilience. Okay? Dan kita dah nak habiskan dah. Boleh saya, atau nak ni untuk penutup, saya punya carta alir. Boleh. Okay, right. So carta alir dia, kita ni biasa flowchart Okay. Lepas you dapat all these 3 tadi, you dapat apa yang kita panggil sebagai self-awareness, kesedaran diri. Okay? Dan kesedaran diri ni, dia sebenarnya perlukan muhasabah diri. So first in that flowchart is perbanyakkan muhasabah diri, refleksi, introspection, contemplation, whatever you want to call it, so that kita kenal kekuatan kita, bakat kita dan kelebihan kita. Of course kita ada. Allah jadikan kita unik. Kan, Kemudian kita juga tahu kelemahan, kekurangan. Apa dia. Ialah benda-benda yang buatkan kita. Orang lain mungkin tu strength dia, tapi itu kelemahan kita. So yang pertama. Then it will lead to kita akan asah bakat kita dengan menjadikan kelebihan kita tu jadi kekuatan kita. So that is actually regulation. Self tadi tu self reflection lead to self regulation of your strength. Kemudian what about your weaknesses? You kena correct. So that is self correction. Dapat 3 ni, you will lead kepada self acceptance. Banyak antara kita ni, kita tak accept who we are. Asyik kurang aja, so kita depressed. Ada satu lagi group tahu, dia rasa dia hebat sangat. Tu dia jadi narcissistic, extreme. Tak ada empathy langsung. Ini kalau jadi supervisor, you teruk you. Kan? Okay. Kemudian
bila kita terima diri sendiri, then you will, have this gratitude. Gratitude is the most healthy emotion. The healthiest emotion. Tu Ziegler kata. So bila you syukur semua ni, semuanya alhamdulillah ala kulli hal. Sungkur pun kata alhamdulillah juga. You feel grateful kan? I have enough, I do enough, I am enough. Last kali bila you dapat ni, you will realise you akan merealisasikan potensi, manfaatkan peluang yang tengah ada ni. And you all tengah postgraduate training ni kan, this is golden opportunity tau, to polish yourself up. Okay? So you can gunakan ni dan akhirnya you serve. You serve yourself, you serve God in the first place, serve Allah, serve yourself, serve your family, your community, your nation, this beautiful Malaysia, and finally the world. Okay, in your own special way. Be so good, nobody can ignore you, insyaAllah. InsyaAllah. Be so good that nobody can ignore you. Okay, so kita dah sembang macam-macam. Tadi tiga prinsip tu daripada Datuk Doktor semua sangat berguna, boleh diguna pakai. So kita dah sembang macam-macam. Tentang cabaran dan cara nak bertahan. Tapi saya nak bawa pada soalan terakhir lah. Ni terus kepada pendengar. Okay, katakanlah ada postgraduate student yang tengah dengar sekarang. Dia very down. Dah hampir-hampir nak burn out. Tahulah students ni kan, especially zaman sekarang ni kan, diorang bila kita cakap banyak-banyak, dia tak nak dengar. So kalau diorang tengah go through that, after eksperimen tak jadi ke lah, apa-apa macam tu, apa Datuk Doktor boleh nasihat yang paling berkesan lah, yang boleh menusuk pada dia, yang mana postgraduate student yang tengah tengok sekarang, yang going through that? Maybe boleh start dulu. Saya punya nasihat terakhir ni, kita kena embrace vulnerability kita. Kita punya kekurangan tu, kita punya rasa keterancaman tu. Vulnerability is something, the first thing I want to see in you, Liana, but the last thing I want you to see in me. I want to see your vulnerability, but I would not want you to see my vulnerability. Tak rasa macam banyak masalah kita is because of this. Sedangkan kalau you baca buku Daring Greatly by Brené Brown, I think I recommend this reading because dekat sini, Brené Brown dia punya PhD kat dia study on deep shame and vulnerability. I masa mula-mula tu, siapa yang study this, Tapi sebab dia work with addiction, so dia kata all these people who are homeless and addicted kan, dia orang ada a big team kat atas tu. They feel so ashamed of themselves. So okay, balik kepada ni, saya punya ni banyaknya your expectation tu you tak meet. That's why you have to deal with that. Ni kan, I rasa macam pada I lah, Allah akan bagi kita apa kita perlu. What you need now is actually this postgraduate training. In this postgraduate training, what you need now is this failure so-called. This hardship ni. Because inilah yang akan buatkan you learn all this. Kita cakap ni malah banyak kan lah, dia orang ni bising ni kan. Tapi I'm sure there is one line within yang kita share tu that resonates with you. Okay, so I do not know which one, but please listen to this podcast sampai habis, okay? And then baru you boleh ni kan. And then insyaAllah, I don't know which one yang you need, but it's all there. And I would like to congratulate lah Saiful for making this kind of session. Mungkin boleh panggil ramai lagi. I know people you should call Prof. Syah dah berapa kali dah nama dia kan. InsyaAllah. So itu je. Nasihat yang sangat bagus untuk Doktor pula. Okay, untuk saya, sebab saya ramailah PhD student bila mereka down, pada saya, come to me, I'll give you a hug. I'll give you a hug. We pause. Sebab Allah bagi ni. Allah bagi ni. Kenapa you jadi macam ni? Because Allah bagi ni. We pause together. Okay. Kita minum kopi dulu. Okay. And reflect. Yes. Duduk sama-sama. Cry together. We cry together. I cry together with my students. So, kenapa ni? Kenapa?
not even student. Sometimes mentees lah yang apply professor tak dapat. Sama. I cry together with them. Kita duduk. Kenapa? Apa sebab you tak dapat? Kenapa you nangis? Kenapa you stress? You tak ada boyfriend ke? Tak apa, nanti I cuba carikan. Kita sama-sama cuba selesaikan. Kita pause. To me, pause. Then, ikuti balik podcast ni. Tengok tang mana yang you stress sangat tu. Mana stress sangat. Kalau you tak tahu, tanya supervisor you. Probably your supervisor knows you. Because supervising a PhD student is a long-term commitment. I'm so very close with my PhD student. Sampai kahwin anak semua akan text. That's why I kata UKM kena beri peluang tukar kalau tak kena. Okay, pause to me. If you are in a stressful mode, okay, pause. Go to your supervisor. Kalau supervisor lelaki memang tak boleh hug, tapi you boleh duduk lah. Duduk dengan dia, bagi tahu kenapa stres ni, mesti ada sebab, and selesaikan masalah sama-sama. Macam Prof Ha cakap tadi, all the steps. Okay. Alhamdulillah. Dan ada disclaimer sikit. This is useful untuk orang yang haven't reached that point yang depression and anxiety. Yang you kena jumpa therapist, your professional assistant tu kena. Otherwise you dengar ni pun tak nothing. So maknanya saya ada therapist saya sendiri. I actually that is another thing. You need somebody yang kena dengar you, and sometimes when you talk, you listen to that thing in your mind, and then you dengar, you cakap tu, you pasal apa I fikir macam ni? There must be a sounding board. And jangan kawan-kawan. Kadang-kadang kawan-kawan boleh, tapi they can make it worse. So jumpa therapist, and just talk to them. Kalau dia masih at the level yang tak perlu all the psychotherapy punya ataupun pharmaceutical agent, antidepressant semua tu, you just need CBT. And these people are good at that. They are trained. And so they would not solve your problem. But lepas habis session tu, you ada, alamak, I patut buat macam ni lah. Kan? So please, go and see. InsyaAllah teruk sangat memang kena professional. Yes. InsyaAllah. Alhamdulillah, nasihat yang sangat bagus. So postgrad students yang mana yang tengah down sekarang, so ingat, pause, relax, pause, and then reflect, and come back. So always take time for yourself. Betul. Jangan, tak payah nak rush anything, and jumpa supervisor. Okay. Yes. So terima kasih Datuk Doktor atas mesej yang begitu jujur dan menyentuh hati. Sampai nangis semua tadi kan. Saya yakin ramai pelajar yang tengah dengar sekarang rasa macam dapat semangat baru, insyaAllah. Dan dengan itu sampailah kita di hujung episod ini. Sekali lagi jutaan terima kasih kepada Datuk Dr. Ruzima Idrus dan Datuk Dr. Halina Siraj kerana sudi luangkan masa bersama kami. This is our first podcast kan. So banyak kita belajar hari ini. Ketahanan minda tu bukan bermaksud tiada cabaran, tapi keberanian untuk terus bangkit walau cabaran itu bertalu-talu. Buat semua pendengar, khususnya pelajar postgrad, ingat, perjalanan ini bukan sekadar nak kejar ijazah. Ia adalah perjalanan membentuk diri. Kita nak bentuk diri jadi lebih kuat, lebih tabah dan akhirnya mampu memberi impak kepada keluarga, kepada negara dan kepada orang lain. Okay, sebelum kita akhiri, kami juga nak dengar pandangan anda lah. Jangan lupa imbas kod QR kat bawah ni dan bagi tahu lah apa you all nak dengar untuk podcast yang seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.